Okey, sekarang saya berada dekat Menara Public Gold, dekat bilik mesin ATM. Yang mana ramai sangat tanya Fad, kalau nak keluarkan emas daripada account gap ni, macam mana kalau tak nak melalui pos? Sebenarnya tuan-puan boleh guna kaedah keluarkan daripada mesin ATM. Okey, tuan-puan datang sahaja pergi mana-mana branch Public Gold di seluruh negeri dan mana-mana tempat yang ada mesin ATM lah. Jadi, bila tuan-puan dah nampak mesin ATM ni, tuan-puan hanya pilih sahaja design emas yang tuan-puan nak. Dengan syarat dalam account gap kena ada emas dulu. Cara dia macam mana? Dekat sini, tuan-puan pilih saja item yang tuan-puan nak. Contoh saya pilih item design best wishes. Okay, so ini berat dia 0.5 gram. So, design yang saya nak pilih ni, tuan-puan boleh tekan button GAP withdrawal. Tuan-puan tekan saja GAP withdrawal. So, tuan-puan kena scan QR. Tuan-puan kena scan QR dekat kita punya account gap ni tuan-puan, dia ada button QR dekat sini. So, tuan-puan scan, tuan-puan hanya bayar 2 charge sahaja. Yang pertama, gold premium. Yang kedua adalah mesin ATM fee. And then tuan-puan hanya bayar charge lah dalam RM30. Habis sahaja bayar, tuan-puan hanya tap sahaja dekat sini, nanti emas akan keluar dekat sini. So, mesin ATM ni banyak tuan-puan. Jadi, sangat-sangat mudah. Tak ada alasan, tak perlu risau. Kalau tuan-puan nak cepat, tak nak by post, keluarkan daripada mesin ATM. Tapi kalau tuan-puan rasa macam tak sempat nak keluarkan emas daripada mesin ATM, boleh melalui pos. So bagi tuan-puan yang tengok video ni, yang nak keluarkan emas fizikal, belum lagi mulakan tabungan emas dengan Public Gold, terus saja klik link di bio, nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.